Assalamualaikum. Okey, bersama saya lagi di Institut Memandu IM. So, hari ini saya ingin menerangkan tentang penilaian ujian memandu bagi salah satu elemen di kawasan 3 penjuru ataupun kita panggil pergerakan 3 penjuru lah. So, untuk Institut Memandu di sini, ini adalah contoh 3 penjuru ataupun pergerakan 3 penjuru lah. So, untuk melakukan elemen pergerakan 3 penjuru ini, ada beberapa perkara yang biasanya diuji lah oleh penilai ataupun pegawai JPJ untuk ujian memandu. Okey, saya akan terangkan satu persatu apakah penilaian tersebut yang diambil kira, dan sekiranya kita buat secara betul, so markah kita tidaklah ditolak lah. Okey, untuk memastikan markah kita tidak ditolak, ada beberapa perkara ataupun beberapa elemen yang perlu kita lepasi untuk mengelak markah kita ditolak. Okey, yang pertama, semasa melakukan pergerakan 3 penjuru, okey, kita kena melakukan rutin selamat memandu lah. Ni mana-mana kawasan pun, sama ada KPP 2 ataupun KPP 3, kita mestilah sentiasa melakukan SITO. Okey, SITO tu apa? Maksudnya rutin selamat memandu. C tu cermin, maksudnya pandang cermin belakang, pandang juga cermin sisi kiri dan juga cermin sisi kanan. Okey, I tu maksudnya isyarat lah, beri signal ataupun isyarat kiri ke kanan. Okey, T tu maksudnya titik buta. Okey, kita kena buat tolehan sedikit kepala kita ke kiri ke kanan sebagai tanda kita faham lah. Dan O tu adalah olah gerak, bagaimana kita melakukan kawalan steering. Okey, kawalan steering kenderaan dengan cara yang betul menggunakan pull and push lah. Okey, seterusnya perkara lain juga yang dinilai selain daripada situ, kita mestilah mengaplikasikan teknik yang betul, tepat, okey, bagi pegangan dan pusingan steering kenderaan lah. Okey, iaitu menggunakan teknik pull and push. Okey, pusingan tangan kita tu pastikan menggunakan teknik pull and push. Okey, seterusnya kita kena kawal juga kelajuan pecutan kenderaan kita, cekaman, brek, okey, dan minyak kenderaan, bagi mengelakkan kenderaan ataupun enjin kenderaan kita daripada matilah. Okey, so maksudnya kelajuan tu juga semasa kita melalui kawasan 3 penjuru ni, pastikan kelajuannya adalah kelajuan yang konstan lah. Okey, maksudnya sebab untuk 3 penjuru ni kita tidak boleh melakukan lebih daripada 3 kali pergerakan. Okey, maksudnya kita masuk dan kita berhenti, lepas tu kita reverse ke belakang dan kita berhenti, dan kita keluar pun kita berhenti. Maksudnya 3 kali pergerakan sahaja yang dibenarkan. Sekiranya kita melakukan lebih daripada 3 pergerakan ataupun 3 movement ataupun 3 kali kita break kenderaan, maksudnya kita boleh juga dianggap melakukan kesilapan semasa melakukan pergerakan 3 penjuru. Okey, seterusnya untuk kesalahan mandatory, maksudnya ini kesalahan-kesalahan yang wajib kita elak lah. Okey, so kita kena pastikan bahawa kenderaan yang kita pandu itu memasuki lorong yang betul. Okey, jangan melalui secara yang salah lah. Okey, masuk secara yang betul, berhenti pada tempat yang sepatutnya kita berhenti, dan semasa kita melakukan reverse, pastikan juga steering kita dikawal dengan cara yang betul dan berhenti yang cara yang betul, dan seterusnya kita keluar daripada 3 penjuru dengan cara yang betul lah. Okey, itu adalah mandatory, kesalahan mandatory. Seterusnya kita kena pastikan bahawa kenderaan juga tidak melanggar atau menyentuh mana-mana garisan, benteng ataupun divider semasa melakukan pergerakan. Okey, termasuklah bukan sekadar kita tidak melanggar divider, tetapi garisan putih yang berada di sekeliling divider tersebut juga, yang bersambungan tu, line bersambungan tu juga tidak dilanggar oleh mana-mana bahagian kenderaan lah. Tayar hadapan ke, ataupun tayar belakang ke, ataupun bumper hadapan ke, ataupun bumper belakang kenderaan. So elakkan daripada melanggari mana-mana
divider dan juga line bergarisan putih berhampiran dengan divider. Okey, seterusnya selain daripada tidak melanggari mana-mana garisan ataupun benteng, kita kena pastikan juga olah gerak kita. Maksudnya kawalan steering kita, pusingan steering kita tidak melebihi 3 kali pergerakan lah. Itu yang dimaksudkan dengan 3 penjuru tu, pergerakan 3 penjuru. Maksudnya kita tidak boleh melakukan 3 kali, lebih daripada 3 kali pergerakan. So ini pun mandatory. Sekiranya kita melakukan lebih daripada 3 kali pergerakan, semaksudnya kita juga telah melanggari penilaian pada untuk mandatory lah. Okey, kesalahan mandatory tu dikira sebagai kesalahan mandatory. Dan seterusnya kita juga kena pastikan bahawa semasa kita masuk dan juga keluar, kita pastikan juga badan motorkar ataupun kenderaan kita tidak menjulur keluar. Okey, semasa keluar daripada kawasan 3 penjuru inilah. Itu antara markah yang dikira juga sebagai mandatory lah. Dan kita kena pastikan bahawa kenderaan kita berhenti di persimpangan. Maksudnya bumper hadapan kenderaan itu tidak boleh melepasi garisan ataupun berada di atas garisan. Maksudnya mestilah kenderaan itu berada sebelum garisan di hadapan. Dan juga kita kena pastikan semasa kita melakukan pergerakan 3 penjuru ini, kita mestilah melakukannya dalam keadaan dalam masa 3 minit. Okey, tidak boleh melebihi daripada 3 minit. Sekiranya kita melakukan lebih daripada 3 minit ataupun masa yang ditetapkan, kita juga telah melakukan kesalahan mandatory. Dan akhir sekali, kita kena pastikan juga semasa melakukan pergerakan 3 penjuru ini, kita tidak melakukan ataupun kita tidak terlibat dalam apa-apa kemalangan lah. Okey, maksudnya pelanggaran dengan mana-mana kenderaan, pelanggaran dengan mana-mana divider, line dan sebagainya lah. Okey, elakkan daripada berlakunya kemalangan semasa melalui pergerakan 3 penjuru. So, itu sahaja So, sekian daripada saya untuk ujian penilaian bagi pergerakan 3 penjuru. Bye.